Okay, so hari ni apa? Another day, another adventure. Another Another new food lah. Ini memang new food lah. Memang tak pernah pergi langsung kan. So expectation yang agak tinggi. Kan? Tadi kenapa buat macam tu Ha? budak belanci. So awak nak buat apa hari ni? Nak Selain daripada yang saya dah plan. nak relax. Beli selipar. Busuk. Okay. Beli selipar busuk. Okay ni. Sabar ni kita tengok Okay, cepat cakap bye. Jangan cakap bye. See you later. See you later. Okay. Okay, so kita sudah tiba di kedai. So kita kat mana ini? Dekat Seri Keramat. Taman Keramat. Taman Keramat. Nama kedai tak boleh beritahu lah. Tak tahu. Tak boleh beritahu. Tak tahu. Kita tak boleh beritahu. Aku tak tahu. Kau tak tahu tak apa. Macam tu. Aku tahu nama kedai tapi aku tak nak beritahu. Patutnya aku share tapi nanti jadi awam. Nanti jadi awam sekefe hari tu. So saya support business ni. Tapi saya tak nak kawan-kawan saya tahu. Macam tu. That's the mindset. Okay, so kita makan apa lagi? Fried rice. And streaky beef. Okay, so sekarang kita dekat Wan Utama. Kita buat apa ni? Oh my god. Kita nak ajar dia main pool.